Kelibat bekas pertahanan kebangsaan, Aidil Zafwan Abdul Razak dilihat berada bersama barisan kejurulatihan skuad Harimau Malaya. Pasukan Harimau Malaya Kendalian Petir Klamovski ketika ini berada di Johor untuk menjalani kem latihan kebangsaan menjelang aksi pembuka tirai kelayakan Piala Asia minggu hadapan. Seramai 27 orang pemain telah pun dipanggil bagi membawa cabaran negara pada perlawanan pertama kali ini yang juga merupakan aksi pertama di bawah projek Revolusi Harimau Malaya. Hari pertama sesi latihan skuad kebangsaan menyaksikan kelibat pembantu jurulatih Johor Darul Tazim, JDT, Aidil Zafwan Abdul Razak yang turut berada bersama pasukan negara. Menurut perkongsian oleh wartawan Astro Arena, Kamal Nizam, bekas pemain kebangsaan berusia 38 tahun itu kelihatan memakai kit latihan sambil memerhatikan para pemain negara. Bekas pertahanan tengah negara, Aidil Zafwan juga berada di lapangan Padang Seri Gelam. Pemilik kelab Johor Darul Tazim, JDT, DYAM Tunku Ismail, pemangku Sultan Johor berkenan untuk hadir ke hari pertama sesi latihan skuad Harimau Malaya di Padang Seri Gelam. Skuad Harimau Malaya Kendalian Petir Klamovski melapor diri di Johor untuk kem latihan kebangsaan pada Isnin bagi melakukan persiapan sebelum aksi pertama kelayakan Piala Asia. Hari pertama sesi latihan skuad Harimau Malaya tampaknya berjalan lancar dengan para pemain sudah mula berkumpul termasuklah kapten pasukan, Dion Coles, selain kembalinya Faisal Halim. Menerusi catatan Instastory, DYAM Tunku Ismail turut hadir ke Padang Seri Gelam bagi menyaksikan sendiri sesi latihan di bawah bimbingan barisan kejurulatihan baharu Harimau Malaya. Kelibat DYAM Tunku Ismail dilihat sedang berbincang di tepi padang bersama Klamovski, Rob Friend, Dr. Craig Dunchan dan pembantu jurulatih seperti Matt Smith serta Hairuddin Omar. Pemain pertahanan Harimau Malaya, Dion Coles bakal berdepan cabaran 4 bekas bintang Liga Perdana Inggeris, EPL, dalam saingan Liga Juara-Juara AFC Elite, ACLI. Ini selepas Buriram United bakal bertemu dengan kelab Arab Saudi, Al Ahli di pentas suku akhir ACLI. Ini berdasarkan cabutan undi peringkat suku akhir yang diadakan di AFC House, Kuala Lumpur baru-baru ini. 4 bekas bintang EPL dalam pasukan Al Ahli ialah Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Edouard Mendy dan Ivan Toney. Peminat EPL cukup mengenali Firmino, Mahrez dan Mendy kerana trio ini pernah beraksi untuk Liverpool, Manchester City dan Chelsea. Selain mereka, Al Ahli turut diperkuatkan dengan kehadiran Gabri Veiga, Roger Ibanez, Murray Demiral, Matteo Dams, Galeno dan Kapten, Fran Kessié.